Ada rumah lah. Bila yang rumah tu pecah? 25 tahun. Jadi sejak 25 tahun ni, tang duduk kat Kedai kopi sana? Tidur tu. itulah duduk kat surau lah. Tunggu JKM. Mereka akan datang tengoklah mereka buat interview. Tengok dari segi apakah yang pihak JKM boleh bantu. Alhamdulillah. Sebab tu saya tak boleh jamin lah. Kita kena tunggu JKM datang. Asal orang Penang kan? Batu gantung. Orang asal Batu Gantung ni. So nak tengoklah dari segi apakah pihak JKM boleh bantu. Sekarang dia ada satu tempat je surau. Untuk bantuan kewangan kita tu, kita kena tengok sebab dia tak ada alamat. Kecuali kalau surau tu boleh bagi kita surat pengesahan untuk sementara tempatkan dia di situ. Kita gunakan surat daripada surau, keluarkan surat pengesahan kata kita benarkan dia duduk sementara di situ. Jadi gunakan salinan bil elektrik surau apa tu, kita boleh tengoklah umur sementara tuan tu. Atau kalau ikut memang kita di surau ni kita tak boleh gunakan sebagai alamat kediaman. Kiranya kes-kes terpencil macam ni di mana pihak surau membenarkan, kita boleh pertimbangkanlah. Sumbangan sikit lah daripada pihak saya.